Langkah sebagai putih, langkah sebagai putih. Tolong, tolong. Nampak? Semua orang marah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi channel saya Adil Fadra. Apa kabar kalian teman-teman semuanya? Semoga kalian semua selalu dalam keadaan sehat walafiat, amin ya rabbal alamin. Dan pada kesempatan kali ini kita bakal reaction sebuah video di channel Indonesia Elite Group ya, dimana ada sebuah videonya berjudul Ramadan Kelabu Pedagang Lokal Nuansa Keindahan Melayu Malaysia di bulan Ramadan semakin memudar guys. Nah, itu apa isi videonya? Alangkah baiknya kita tonton dulu ya videonya secara full agar baru kita berkomentar agar tidak ada paham gitu ya. Tanpa berlama-lama kita saja check it out. Langkah sebagai putih, langkah sebagai putih. Tolong, tolong. Nampak? Semua orang marah. Kesian betul aku tengok dekat peniaga-peniaga Melayu, peniaga bazar Ramadan. Habis semua kemah-kemah, meja, barang semua kena angkut, kena ambil dengan majlis. Adik ni cakap 1 tong tu daging tu dah masak. Nampak dah? Ya, tak masak. Ha, 1 tong lagi dia dah marinate dah. Bayangkan tengok. Kesian kat orang Melayu Sedangkan mereka nak berniaga, nak mencari sesuatu nasib pun susah hari ini. Apatah lagi dengan keadaan situasi ekonomi yang tidak menentu hari ini. Wajar ataupun tidak, kakak tadi diperlakukan sedemikian. Tidak seperti biasanya membandingkan kemeriahan pasar Ramadan di Malaysia dan War Takjil di Indonesia, nampaknya kali ini Malaysia harus menerima kenyataan. Dari tahun ke tahun, terlihat kemeriahan Ramadan semakin memudar di Malaysia. Bukan karena perubahan zaman, akan tetapi karena semakin kentalnya pengaruh para pendatang asing di Malaysia. Inilah yang menjadi kekhawatiran khususnya orang Melayu di sana, di mana harapan mereka terus digerus dengan keadaan. Ramadan yang seharusnya menjadi bulan penuh berkah, namun di banyak para pedagang Melayu di sana, justru menjadi ujian yang berat, di mana mereka terus diburu dan diobrak-abrik, seakan hendak disiksa di tanah sendiri. Ini pedagang Melayu di Malaysia ya. Padahal mereka hanya mencari nafkah, tapi diperlakukan seperti ini di negaranya. Wow. Sampai mengamuk-ngamuk ibunya. Aku tahu belum tengok. Kita tak nak jauh tau. Kita cuma berjalan pun tak ikutin tu. Lain jual aku ni. Langsung di itu ya, digusur ya, perdagangannya langsung diamankan tanpa memikirkan para pedagang ya. Entah apa aturannya kita nggak tahu ya. Sampai menang-menang hidung. Oh. Langkah sebagai putih, langkah sebagai putih. Tolong, 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 tolong. Saya lah yang aku punya saya dulu. Aku dah Melayu dulu. Aku dah pemerapi dah dulu. Mana dia bajaku? Kenapa kau tak pergi ambil? Murah malam. Aku dah tutup mau pergi ambil. Kenapa? Bagi aku kerja sama.
Aku minta tolong bayar kat sini je. Rakam sebagai bukti, rakam. Kita sebagai manusia yang waras akan melihat wajar ataupun tidak kakak tadi diperlakukan sedemikian. Kita semua tahulah kakak tu sampai dia menangis macam tu sekali, makna kata dia bukan orang senang. Dan kalau bukan orang senang, kenapa nak dirampasnya barang-barang untuk kakak tu mencari sesuap nasi? Hidup dalam ekonomi riba ni, orang menera tepi jalan, mana ada yang untung sampai bilion-bilion, juta-juta. Depa fikir nak bayar duit sewa rumah, depa fikir nak bayar keperluan-keperluan asas. Tup-tup barang yang depa berniaga, yang depa keluar modal, nak dirampas oleh penguatkuasa. Macam mana ni? Saya dengan rendah hati nak mintalah kepada ahli-ahli fatwa, mufti-mufti, tolonglah, tengoklah sama orang-orang Islam kita. Bila mana hukum Islam tidak dijalankan sebagaimana sepatutnya, kita akan melihat banyak kezaliman dan penindasan. Dalam Islam, tok-tok guru, mufti-mufti, anda lebih tahu, tanah adalah milik Allah. Jadi siapa-siapa pun nak buka apa-apa perniagaan, sepatutnya tidak ada masalah. Tetapi kita semua tahu yang kita duduk dalam sistem negara, kita duduk dalam sistem riba, itu semua tak mungkin dapat dijalankan. Sebab tanah adalah milik kerajaan. Saya nak tanya kepada para mufti dan ilmuwan, sepatutnya tanah milik Allah, bukan milik kerajaan. Tetapi kenapa hukum ni boleh berubah? Dalam akta, dalam perundangan mengatakan semua tanah-tanah ni milik kerajaan. Bukankah ini satu perkara yang mengharamkan benda yang Allah halalkan? Satu lagi soalan, orang berniaga ni bukan orang senang. Bolehkah kita rampas barang orang yang berusaha mencari sesuap nasi untuk keluarganya? Saya bersimpati kepada penjaja yang bermasalah baru ni, yang menggigit tangan anggota penguatkuasa. Yang sebenarnya sepatutnya di bulan Ramadan ni tak perlulah kita nak denda sampai RM3,000. Kenapa? Hari ni kita nak tanya kenapa dia gigit? Kerana dia tertekan, dia terdesak. Siapa-siapa pun kalau tertekan dan terdesak, kalau kena sepak dan sebagainya, mestilah dia akan berlawan semula. Jadi itu nasib baik dia gigit. Kalau dia tengah goreng pisang dan sebagainya, apa nak jadi? Dia siramnya minyak panas. Jadi ini perkara-perkara ini telah pun berlaku. Jadi kita minta supaya di BKL penguatkuasa nak bertindak ni, buatlah cara berhemah. Apatah lagi bulan-bulan Ramadan ini, tak perlulah dengan berkasar, sehingga kan mereka peniaga ni kena lock up, kena denda. Tak adil, kepada saya tak adil. Kalau hari ini you tidak berkasar kepada masyarakat penjaja ni, sudah tentu dia tak akan gigit dengan you. Jadi jangan tengok sebelah pihak. Mentang-mentang penjaja ni tak ada orang yang nak backup, hari ni you boleh herdik dia, you boleh tekan dia, you boleh saman dia, sampai RM3,000. Sedangkan mereka nak berniaga, nak mencari sesuap nasi pun susah hari ni. Apatah lagi dengan keadaan situasi ekonomi yang tidak menentu hari ini. Jadi saya harap kepada Datuk Badar, bersimpatilah kepada masyarakat penjaja yang hari ini, kalau kita lihat video tu, saya pun tengok bersimpati. Maka dengan itu saya pun hari ini turun ke lapangan dan saya nak tengok kepada masyarakat penjaja. Bermula daripada hari ini, saya akan ada di lapangan untuk melihat dan membuat pemantauan di seluruh kawasan Bazar Ramadan, di 40 Bazar Ramadan dan 2 Bazar Hari Raya. Halo, tengoklah, kesian orang mau cari makan sikit mau raya. Ini bandaraya, itu belon pun diangkat tau. Betul-betul bulan Ramadan pun dia tak fikir tau. Betul-betul dia orang macam pacat tau sekarang, hisap darah orang tau. Tengok bandaraya dia kerja, tengok dia punya van dia boleh park mana dia suka. Lepas tu depan sana lu tengok dia tutup tau, macam kandang tau. Dia ingat semua lembu mau jalan tau, dia bukan manusia, dia ingat dia lembu. Dia ingat ini bandaraya, dia orang ingat rakyat Malaysia semua lembu tau. Dia orang ingat lembu. Untuk dia orang angkat kemudahan. Orang untuk orang dia kasih susah lu tengok. You tengok dia punya van, you tengok itu belon pun tengok kesian lah berapa ringgit dia mau dapat, itu pun dia hantam.
Betul-betul bodoh pula dia orang ni. Habis semua kemah dia angkut. Ni ada masalah. Ya, masalah persatuan, masalah BKL. Biasalah. Yang ni suruh ambil lesen kot sana, yang ni kata urus lesen kot sini. Ini ada. Taman wilayah kecoh, Habis dah diangkut dah. Habis diangkut dah, nampak? Semua orang marah. Kesian kat peniaga-peniaga Melayu. Nampak apa jadi? Majlis MPKJ datang, nampak? Tunggah semua kemah. Kami dah buat kuih, dah buat, ada yang masak nasi, ada yang semualah. Ada yang dah masak semua, sup yang dah masak pun terpaksa buang. Nampak apa jadi hari ni kat kami? Kesian peniaga-peniaga Melayu. Betul, saya duk tengok selama ni tempat lain, saya ingat benda tu mungkin tak ada lesen, sedangkan kita orang dah bayar, MPKJ dah bayar, semua dah bayar. Tapi kita tetap kena halau. Kesian orang peniaga. Semua dah siap, nampak? Semua kemah dibuang. Saya pun tak tahu apa masalah orang-orang atas sekarang sampai tak ambil berat langsung pasal orang bawah. Yang dia tahu, okey, pergi mengundi, angkat kami jadi menteri, kami akan bela semua hidup rakyat. Ni bela ke apa ni? Ni bukan bela lagi dah ni. Ini nak melingkuk, nak matikan semua orang ni. Datang satu-satu, semua tak betul. Semua cakap diri dia betul, suruh undi dia. Bila orang undi dia, apa jadi? Tengoklah ni. Kesian tak kat orang Melayu? Semua dah siap makanan. Semua dah siap nak jual. Kalau yang barang kering tak apalah, tak rosak. Masalah barang basah ni lah. Nampak? Nampak? Tu. Sup satu periuk. Nampak ayam panggang tu penuh. Dah siap semua. Nampak ni? Dia orang robohkan. Satu tong tu daging dah masak. Adik ni cakap satu tong tu daging tu dah masak. Nampak tak? Satu tong lagi dia dah marinate dah. Bayangkan tengok. Kesian kat orang Melayu Saya cuma selama ni saya duk tengok dalam TikTok. Okey, saya ingat macam tak ada apalah. Yang diroboh sana, diroboh sini. Last tengok. Semua dah. Ini belum datang lagi ni. Dia pun belum tahu lagi apa jadi ni. Nampak? Nampak ni adik-adik ni. Semua dah masak, diorang cakap. Saya pun tak tahu apa alasan orang atasan buat macam ni dekat orang Melayu. Apa masalah? Tolong bagi tahu kita ni orang Melayu ni penduduk asli kot tanah Melayu. Saya pun tak faham lah macam ni punya undang-undang. Duit dah bayar, cop semua sign, semua dah dapat. Tengok kesian kat penganjur, langsung tak tidur daripada malam tadi. Kesian betul aku tengok dekat peniaga-peniaga Melayu, peniaga bazar Ramadan. Habis semua kemah-kemah, meja, barang semua kena angkut, kena ambil dengan majlis. Kadang ada yang ada lesen, tapi mungkin tapak tu tak sesuai. Tapi tak boleh ke bagi kelebihan sikit, bagi kelonggaran sikit. Orang cari rezeki bulan puasa, bukannya sampai setahun, sebulan je pun. Itu pun tak boleh ke? Bagi kelonggaran orang cari duit raya. Orang semua ni bukannya orang senang, orang susah. Kalau orang senang dia tak berniaga.